Terbit mentari menyinar pagi. Burung berkicau sambil bernyanyi. Duta Syasyah tampil berbakti, membawa akhlak sebagai identiti. Orang tua-tua kata meluntur buluh bela dari rebungnya. Dan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Oleh itu, kami bawakan anda ke Majlis Pelantikan Duta Syasyah, Perkasakan Karakter Karamah Insaniah, SMK Sultanah Hajar Kasum 2025. Bagi memeriahkan majlis, marilah kita bersama-sama melihat bingkisan yang telah kami sediakan. Sebelum itu, saya Syasha Alif Humaira. Saya Nia Aish. Kami wartawan anda pada hari ini. Dan anda sedang menonton Sharks TV. Bersama kita ialah Ketua Duta Syasyah iaitu Saudara Zahir Sakuan. Assalamualaikum saudara. Salam. Jadi apakah nilai yang paling penting sebagai Ketua Duta Syasyah? Okey, pada pendapat saya nilai yang paling penting sebagai Ketua Syasyah ialah nilai saling berkongsi. Sebab apa? Saya rasa untuk menjadi yang terbaik, kita tak boleh jadi terbaik seorang-seorang. Jadi sebab itu nilai berkongsi itu sangat penting. Tak kisah dari segi mungkin berkongsi ilmu, berkongsi cara kita bertutur, cara kita berpakaian dan sebagainya. Jadi sebab itu saya katakan nilai berkongsi itu sangat penting supaya kita sama-sama, bukan saya seorang, bukan duta-duta lain, tetapi semua satu masyarakat Sharks insya-Allah akan menjadi satu warga yang mengamalkan karakter karamah insaniah. Baiklah, terima kasih saudara. Bersama kita ialah Saudari Nurin Kaisara. Sebagai pelajar senior, bagaimanakah cara anda membimbing pelajar ataupun Duta Syasyah yang lebih muda? Sebagai senior Duta Syasyah, cara saya membimbing junior saya adalah dengan mengikut peraturan sekolah seperti memakai seluar koko Sharks ataupun mengutip sampah di depan mereka, kerana untuk mendidik junior saya ni, kita perlu buat benda tu depan mereka. Selain itu, pemakaian name tag, pakai tudung kemas-kemas pun adalah sangat penting ya. Jadi, saya juga menunjukkan akhlak yang baik dengan sentiasa beradab dengan guru-guru, sentiasa senyum. Jadi, itu adalah cara saya mendidik junior saya. Baiklah, terima kasih saudari. Bersama kita ialah saudara Mirza Nafis. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Jadi, pernahkah saudara menjadi contoh kepada pelajar lain dalam situasi tertentu? Jika pernah, boleh ceritakan? Kalau nak dikatakan jadi contoh tu, taklah sangat. Tapi saya ingin kongsikan hobi saya, iaitu
mengumpul buku yang ditulis oleh pengarang Abdul Latif Talib telah menjadi ikutan junior saya, terutama daripada tingkatan 1, 2. Oleh kerana itu, kami sering bertukar-tukar buku antara satu sama lain, terutama dalam novel sejarah Islam lah. Contoh macam saya pernah bertukar buku Salahuddin Al-Ayyubi, penulisnya Abdul Latif Talib. Terima kasih atas perkongsian tadi. Bersama kita ialah saudara Umar Raid. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Baiklah, apakah kelakuan yang anda akan buat jika rakan berkelakuan kurang sesuai? Saya akan menegur mereka secara baik kerana kebanyakan rakan-rakan saya yang juga classmate saya bukanlah jahat, tapi mereka nakal dan mereka susah untuk mendengar nasihat yang disampaikan secara tegas. Jadi saya selalu menyampaikannya secara baik dan lembut saja. Saya juga selalu menjadi contoh kepada mereka apabila mereka melakukan perkara buruk dengan membuat perkara yang berlawanan dengan mereka, iaitu perkara yang baik, dan menasihati mereka sentiasa. Baiklah, terima kasih saudara. Bersama kita ialah duta cilik iaitu saudara Umar Wafi. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Jadi, apakah perasaan saudara apabila dipilih sebagai duta sasiah? Pada perasaan saya berasa bangga sebab walaupun saya baru tingkatan 1, saya telah dipilih untuk menjadi duta sasiah ni. Saya juga merasa lebih semangat untuk menjadi suri teladan kepada kawan-kawan saya, terutama tingkatan 1 lah. Okay. Terima kasih atas perkongsian tadi. Bersama-sama kita ialah Tuan Haji Janai Dimin Osman selaku Pengetua SMK Sultan Haja Kalsum. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan dengan soalan pertama. Apakah harapan Tuan Pengetua terhadap pelajar-pelajar yang telah dipilih sebagai duta sasiah? Alhamdulillah, harapan saya kepada pelajar-pelajar yang telah dipilih, yang berjaya menjadi ataupun diangkat menjadi duta sasiah SMK Sultan Haja Kalsum Shad, supaya mereka ini yang pertama sekali menjadi suri tauladan kepada seluruh warga Shad, terutamanya khususnya kepada anak-anak murid sekalian, dengan contoh bukan sahaja dari segi pembinaan karakter insaniah yang baik, yang sempurna, berakhlak yang sempurna, berakhlak yang baik, tapi dalam masa yang sama dapat mencontohi dari segi kecemerlangan pencapaian dalam akademik, co-curriculum dan seterusnya lah dan sebagainya. Dan mereka inilah yang akan mengangkat nama mereka sendiri, keluarga mereka, sekolah dan Kementerian Pendidikan itu keseluruhannya. Kerana di bahu mereka lah contoh tauladan untuk kita melahirkan kemenjadian murid yang menjadi sebenar-benarnya manusia, sebagaimana kata YB Menteri, memanusiawikan manusia. Jadi kita harap dalam bahu ataupun di bawah tanggungjawab duta sasiah ini dapat menjadi suri tauladan yang baik. Baiklah, soalan seterusnya, bagaimana program ini dapat menyokong pembentukan sasiah unggul dalam kalangan warga sekolah? Program ini confirm sudah tentu akan menjadi pemangking ataupun penyokong kepada program peningkatan sasiah sekolah. Kerana melalui program ini kita dapat mewujudkan, mendidik, melahirkan insan-insan yang baik, utamanya daripada kalangan murid-murid. Sebab kita nak membentuk generasi akan datang bermula dengan generasi sekarang, murid-murid daripada kecil dan besar. Jadi dengan harapan itulah adanya duta sasiah ini yang dapat memberi contoh yang baik, yang dapat membimbing, yang dapat membantu sesama murid-murid. InsyaAllah kita akan dapat membentuk sasiah yang baik. Tiada salah laku ataupun sifat salah laku ataupun sekurang-kurangnya dapat meminimalkan salah laku yang boleh menjatuhkan maruah diri sendiri, maruah sekolah, maruah keluarga, ibu bapa, masyarakat, negara dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Tuan Pengetua atas penjelasan tersebut tadi.
sama-sama ulang. Nampaknya tamatlah sudah video kita pada kali ini. Semoga kita dapat bersua di lain masa. Jangan lupa follow, like dan subscribe channel Syak TV di IG dan TikTok. Dan teruskan menyokong Syaks TV. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani, mengguli prestasi. Syaks TV informasi, memacu generasi. Syaks hebat, Syaks hebat. Adios.